Kalau korang nak tahu mop ni, air bersih dia kat mana, air kotor dia kat mana. Kadang-kadang orang pun boleh keliru lah mana tempatnya. Ini aku nak tunjuk kau. Dia sebenarnya dia ada kunci. Kalau kita tutup macam gini, benda ni pemegang mop ni, pemegang baldi mop ni, kita pergi ke alat, pergi ke tempat ni, dia akan kunci. Jadi tak boleh nak angkat. Tak boleh nak buka. Bila benda lah ni alih ke bahagian ni, dia jadi unlock, dia boleh terbuka. Nampak? Nampak? Dia boleh buka. Tengok apa mekanisme dalam mop ni. Kalau kita tengok dari sekali imbas benda lah ni, dia cuma mekanismenya simple je. Tengok ni. Benda ni sebenarnya dia macam pump tau. Dia akan pump air bersih masuk melalui ni, naik. Bila air bersih tu dipump naik, dia akan kena pada ni. Kita kan aku buat demo. Sini. Nampak tak? Macam mana dia mekanisme dia berjalan. Dia akan naik air dalam ini, tangki air bersih kan. Dia akan naik masuk dalam ni dan dia akan keluar ikut ni. Benda ni ada gear tau. Benda ni ada gear lah. Sebab tu dia akan naik air bersih tu, pump masuk dalam ni, masuk dalam kain microfiber ni. Dia akan bersihkan kain microfiber ni. Kalau bila kena air lantai yang kotor, bila dah bersih, nak keringkan, nak pegah, pergi belah ni. Tadi belah ni kan nak bersih, dia pump air bersih. Lepas tu nak keringkan, nak pegah, dia pergi belah ni. Tengok dia masuk sini, dia macam tekan tu, macam pegah. Tengok, nampak tu air menitis. Nampak air menitis, air sisa-sisa sikit. Dia macam pegah. Air pegahan dia akan masuk sama ada dalam kompartmen hitam ataupun kompartmen yang belah yang ni sempit ni. Tengok betul-betul. Dia di hitam ni, dia dapat lubang air ni kat sini kan. Kalau kita buka benda ni boleh tanggal. Nampak? Dia masuk sini. Air kotor sama ada dia masuk sini ataupun tengok dia masuk tengah pegah. Air dia pecik masuk dalam ni. Sama ada masuk sini ataupun dia pergi ke sini, masuk sini. Dia ada dua tempat air tu masuk. Air bekas perahan tu. Masuk sini atau masuk sini. Jadi dia akan ada dua air kotor. Ada air perahan, sama ada ni perahan atau ni air kotor. Jadi kau nak buang, first thing dah buka benda ni. Dah buka benda lah ni, dia akan keluarkan air kat sini, dalam ni dulu. Lepas dah siap buang air dalam ni, barulah buang air dalam kompartmen yang ni, yang dalam bekas ni, yang diletak dalam bekas ni. Dah sekali buanglah air dalam bekas ni. Itu caranya, mekanisme ni. Nampak? Faham tak? Nak try buat demo Sebelum ni kita tutup dulu. Diketat. Bila kita ketat tutup pakai benda ni, air tak boleh keluar. Jadi tujuannya untuk kunci. Tak nak bagi lubang air ini dengan yang ni keluar. Sama juga ni air bersih kaki dia kecil je. Sebab dia pump masuk dalam. Kita try buat demo